Ada. Tulis. Lelaki pakai jersey hitam dengan stretching. Mesti tak warm up. Panjat pagar gitu lepas tu. Itu jiran kita lah, Uncle Patrick. Nanti tolong abang pack barang. Dah raya nak dekat dah ni. Tengah tengok keselamatan rumah ni. Patrick. Padam. Abang, kunci pintu belakang. Okey. Dek, kunci pintu dapur. Okey. Apa lagi awak ni sayang? Yelah, risaulah keselamatan rumah ni. Relax je lah. Sekom Smart kan ada. Dah lama jaga kita. Memanglah dia dah jaga daripada kecil. Tapi, teknologi kan dah berubah. Sekom Smart mesti ada teknologi baru. So, cuba awak try call dia. Adik dah lock? Bagus. Confident ke? Confident. Mati? Macam mana masuk? Puan Irfan, saya masuk ikut pintu depan. Bukan masalah. Puan Irfan, biar kita tolong you. Saya Sekom Smart boleh tolong sebab sudah lama taking care dengan Puan Irfan punya rumah kan. Trust us. Sekarang ni, keselamatan rumah bukan pasal lock-lock banyak. Sekom Smart keep pace of technology to ensure your house safety. Yang penting, walaupun puan tiada di rumah, dapat tahu apa yang jadi. We monitor 24 hours 7. Apa-apa berlaku, we respond. Rumah kamu, kami jaga. So, lepas ni, kita orang tak payah main spy-spy dah lah kan? Puan, biar kami buat kerja itu. Sistem baru ni, kucing boleh detect ke? Jika kucing itu ada niat jahat, bolehlah detect. Okay guys, tolong jaga rumah saya baik-baik ya. Thank you. Bye. See you again. Apa ni sayang? Masalah kan? Saya call. Angkat saja. Hello? Selamat tengah hari, Puan Eva. Kami detect ada pergerakan di rumah Puan. Ingatkan rumah kita. Macam. Oh, okey. Saya ada buat online shopping. You guys kerja waktu raya? Ya, Puan. Kami bekerja 365 hari. So, Puan jangan risau rumah Puan, kami jaga. Selamat Hari Raya.